Hi, good morning everybody. It's 7:33 right now and we are going to Jetty Teluk Baru for an island hopping. Sekarang ni saya tinggal kamera ni sebenarnya, so saya naik balik. Diorang dah dekat kereta, diorang dah start kereta semua. Kita nak pergi 7E dulu sebab nak cari makan. Hari ni driver kita lambai sikit. Hai. Okay, kita dah sampai dekat 7E. Update sikit, beberapa meter je daripada hotel. Dalam 1 kilo lebih? Betul tak? 1 kilo? 1 kilo? 2 kilo? 2 kilo je? Kita akan beli breakfast sebab kita punya boat dah pukul 9. Ya. So we need to alas perut first. Sebab mungkin dalam tengah hari macam tu baru makan. So ni at least kita makan dengan Tolak. Allah. Assalamualaikum. Update sikit beli apa. So beli ni. Yang ni memang banyak, semua boleh makan. So aku beli ni sebab aku suka ni. Dan juga Nescafe and Dutch Lady susu. Ada Dutch Lady susu ni? Yes. Kamu? Saya hanya makan roti ni sahaja. Yes. Ini biskut soya roti. Bye. Pukul 8.20. Yes. Kita orang book Boat pukul 9. So kita dah tahu kan. Ini outfit cantik ni. Dengan yang biru tu, dengan seorang biru tu, yang power couple dia. Tapi dia duduk dalam kereta dulu macam biasa. Dia akan rehat-rehat dulu. Sebab awal lagi. So Kita orang kitchen. Kita tengok dulu. Nak tengok tak jetty? Let's see. Sangat. Whee! It's like 30 minutes from our hotel. Berapa kilo? Okay, 30. 30 kilo. Sama dengan Pantai Celang. Tapi dia macam depan sikit. 8.56. Kita akan pergi ke Highling Hopping. Right now kita kat Jetty Teluk Baru. Teluk Baru. Menunggu berlepas je daripada Jetty. Sekarang pukul 9.20 minit. Kita orang baru je berlepas. Guys, ini duduk paling belakang dia. Ziba. Okay. Crocodile Island. Oh! Ni Bukit Buaya. Ni kepala dia. Nampak. Sekarang pukul 9.40. Yes. Kita dah sampai dekat Dayang Bunting. Dayang Bunting. Marmar. Kita akan buat aktiviti lah kat sini. Kita kena kayak semua tu. Mesti dekat sebelah sana kan? Kat sana. Kita kena, ni memang jalan. Kena jalan dulu dekat TTM. Sampai naik dari jambatan lah. So, kita akan macam-macam aktiviti. Ara nak buat aktiviti apa? Nak mandi air? Tahu lagi. Dia je. Mandi-mandi. Tapi first kena lengkapkan dulu TikTok kita orang. Okay. Sebelum mandi, sebelum basah. Baby, come back. Dayang Bunting. Let's go. Kita orang dah bayar dah entrance free. Tunjuk sikit muka. RM10. Yeay. Tengok macam mana? Cara kata lagi kena daki. Turun baru dia macam tempat air luas. Tempat luas baru boleh beli apa-apa yang kau nak kan. Okay. Baik dong ni, insyaAllah. Aku tak baik kan. Pada bawah je. Okay, kita nampak ni tangga-tangga ni. Dan Tasik. Apa? Wow, amazing. Pergi bagi dia selesai. Wee! Okay guys. So, kita nak pergi mana? Kita nak pergi main kayak. Yeah, kita orang nak pergi kayak. Okay, so Ara akan tinggal sini jaga. Tapi dia nak celuk kaki sekejap lagi. Alright. Bye. Bye. 20. Nak tengok tak? Sadar. Okay. Dah sadar. Dah tangan ni dah sadar. Sadar? Dah sadar. Asyik berkayak. Berkayak. Apa perasaan? Seronok. Seronok sangat. Ada 20 minit je nak mandi ke? Nak mandi tak? Kau nak berenang tak? Tempat lain ada mandi? Last kali. Let's go, Mai. Letak tangan tu. Bawa sikit. Bagi dia telan tangan tu. Telan tangan Yes, like that. You see guys? Alright.
Ikan kehe-kehe makloi. Ikan kehe-kehe makloi. Sekarang kau apa? Sekarang 11.18. So kita akan stay dekat Pulau Beras Island ni sampai 12.30. Okay. Yeah. Nak mandi tak tu, tengok tu pantai. Yeay, jom. Yeay. Dunia ni sangat merah macam neraka. Sekarang pukul 5.30. And minta maaf sangat lama tak update. Tadi last update dekat pantai Pulau Beras basah tu. Sekarang kita orang dah balik. Dah cuci, dah make up balik semua. Dah cantik balik. Yes. So, kita nak beli oleh-oleh pula. Yes. Beli oleh-oleh dekat ni, TS Duty Free Shop. Di sini dulu, lepas tu kita jalan-jalan dulu. Malam baru dinner. Let's go. So kedua ni banyak kacang. Yes. Tapi bapak aku dah tak boleh makan kacang. Pieces. Ni sebab aku suka. Banyak sangat. Tengok beli apa. Total RM72.40. Okey lah, bawah 100, still in budget. Ni je shopping saya. Saya akan balik dah lepas ni. Okay je. Yang lain-lain, bos semua dekat Haji Ismail. Dekat sini ke Tapi tak tahulah nak join ke tak. Sebab aku rasa Mai cari minyak gamat. Mai. Total spend Damage? damage 114. Damn. Sekarang pukul 6 suku. Sekarang pukul 6 suku dan kita orang berada di Beras Terbakar. Nak cari minyak gamat Mama Mai. Kalau ada topi apa nak beli topi untuk abang? Okay, Ni. topi untuk abang. Ya. Ya, popok lekor dan sate. Macam sedap. Aku mencari makanan je sekarang ni. Dah jumpa. Tunjuk sikit apa jumpa. Minyak gamat Nusantara. Sampai ke sini. Ini baju opah. Ni baju semalam. Welcome back sebab banyak sangat barang. Ni okey. Faham. Faham sangat. Terima kasih. Abang ni memang baik. Pi sikit bang. Pi sikit. Lambai sikit. Jom. Terima kasih bang. Kita dah pukul 6.30. 2 hours. 1 jam. 1 jam 30 minit lagi sebelum pukul 8. Nampak topi. Hujung-hujung nampak topi guys. Tadi Mai Sarah dah jumpa. RM1 je. Oh damn. Saya murah lah. Sebab dia macam lokal kan. Okay, nice. Mai Sarah sudah dapat dia punya minyak gamat Nusantara sekarang ni. Dia sedang tengok topi untuk abang dia. Apa abang tak muat? Baru dia besar. Budak kecil ni. So ayah kau akan beli apa untuk ayah kau? Tak tahu nanti lah. Ni untuk siapa? Abangku. Hey! Berapa ringgit? RM10 je. Cina tengok kita atas bawah je. Ya. Kita tengoklah outfit kita. Wow, durian nangka. Sedap ah. Mungkin dia tengok aku sebab tengoklah aku punya baju. Pantai. Memang. Macam mana baju tu? Ni. Mata pun merah. Ya. Abang rasa ini dunia abang. Ayah apa kau nak? Kau nak apa? Kau nak refreshing ke yang lemak ke yang susu ke macam mana? Kalau tak aku teo. Teo? Bukan teh ais. Teo. Teo ais. Kalau tak aku. Kau? Nak lemon ni. Ya. Teo ais RM2 je. Dekat pasar malam. Tu budak tu craving sushi, nampak tu? Nanti kita tengok. Terima kasih.
Kena tolak. In 4K. Hot in 4K. Kena baju, kena baju. Okay guys. Close je. Nak makan dulu. Apa? Bagi tahu semua apa yang korang beli, berapa ringgit? Ni cream puff RM5, ada 5 pieces. Why me so basic? Kaya ball 10 pieces RM6. Sushi RM17. Air. Air Ni. Apa RM3. balik? Air jauh lah. Air biasa je. Yang apa tu kan? Lime mint. Lemon mint. Lemon mint. Aku lagi biasa tengok ais. Apa balik ni? RM5. Yes. Yang tebal-tebal ni. Jadi kita rasa. Kenyang-kenyang ni. Mukbang guys. Oh, okey lah. Jangan makan banyak sangat ya. Besarnya nak kecil. Sebab malam nanti ada nak makan. Bakar. Yes. So aku tanya nak mampus. Entah. Dengan lighting romantik lagi. Ya. Tadi ada orang buat hal. Siapa? Tak tahu. Buat apa? Tak tahu habis. So makan cili rasa pedas. Rasa pedas tak? Aku lah. Tanya je generally. Okay, baru tutup bye. Jumpa korang nanti waktu dinner. Hai, rupa-rupanya dekat pasar malam tadi. Assalamualaikum. Saya jumpa anak-anak dari saya ni dekat Leti. Lepas tu kita pergi tengok Pulau Daya Putih, Pulau Buaya, pulau banyak. Bagi makan helang. Bagi makan helang. Bagi makan ikan. Ada. Snorkeling sekali ya. Tapi kena bayar asing. Kena bayar lah. Snorkeling. Besar je ni. Kau Mai tolong. Kau. Hai bang. Tengok Leti. Makan. Management je. Rate sikit makan. Tak tak kau miam. Aku mau ni pesan kau macam program pukul 8 itu semua dah mati. Ni kita apa? Next program. Phuket. Saksikan. Oh, itu terbatu macam. Saksikan kami di Phuket. Mai lah.